Nak jawab call, nak tukar lagu, sentuh je weh. Dia punya sound dengan bass tu memang padu lah. Okey, earbud ni memang aku nak recommend dekat hampa. Harga marhin tapi sound kayangan weh. Earbud daripada Gujodok model J201. Hampa beli dalam kotak, hampa akan dapat kabel USB to Type-C, tali yang boleh disambungkan pada casing, cover getah untuk casing pun dia bagi sekali. Dan yang terakhir, earbud yang didatangkan dengan casing yang boleh dicas. Dan casing ni pun magnetic tau. So kalau earbud kita dalam ni, dia takkan jatuh. So untuk nak connect dengan phone atau apa saja device, tekan saja butang ni, lampu hijau akan menyala dan automatic akan detect pada phone kita. Tekan pair, siap. Okey, hampa tak perlu risau kalau dengar lagu ataupun call, takkan sangkut-sangkut sebab dia menggunakan connection Bluetooth yang terbaru 5.3. Earbud ni IPX5 waterproof tau. So setakat hampa pakai jogging dan berpeluh tu, tak ada hal lah. Earbud ni memang aku selalu guna waktu jogging. So dari segi level keselesaan dia dekat telinga aku 100%. So aku berlari ataupun lompat pun memang takkan jatuh. Betul weh, aku tak tipu. Harga dia bawah 30. Serius, hampa tak beli memang rugi. Link aku dah sediakan. Beli cepat.